Program Ekonomi Kitaran Seberang Perai yang diadakan pada 14 Jun 2025 bertempat di Masjid Al-Rashidin, Nibong Tebai, Seberang Perai Selatan, Pulau Pinang. Untuk menjaga pakar kewangan pada sumber pendapatan. Kita program ni, orang-orang kami ambil, kami jadikan produk. Seberang Perai ke arah Bandar Ekonomi Kitaran yang dianjurkan dengan kerjasama Majlis Bandaraya Seberang Perai, Ting City dan Penang Green Council telah dirasmikan oleh Datuk Bandar Seberang Perai yang berbahagia Datuk Haji Badrul Amin bin Abdul Hamid. Program yang bertemakan Turning Trash into Income dikatakan dapat memupuk gaya hidup hijau dan keusahawanan berasaskan kita semula, di samping dapat membuka peluang ekonomi kepada komuniti setempat. Program Ekonomi Kitaran Seberang Perai yang sebelum ni diadakan di daerah Seberang Perai Utara dan Seberang Perai Tengah. Tapi untuk edisi kali ini, Program Ekonomi Kitaran Seberang Perai telah diteruskan lagi di daerah Seberang Perai Selatan bagi memastikan semua komuniti terlibat dalam ekonomi kitaran dan agenda hijau alam sekitar. Program ini juga dikatakan dapat memberi pendedahan kepada kanak-kanak tentang kepentingan menjaga alam sekitar, di samping dapat mempromosikan program latihan serta membuka peluang kepada orang ramai untuk menjana pendapatan melalui pendekatan trash to income ke arah menjadikan Seberang Perai sebagai bandar sifar sampah atau zero waste. Program Ekonomi Kitaran Seberang Perai bermula dengan ucapan aluan oleh pihak Ting City, Encik Kishore Ramdas, pengurus program Seberang Perai. Untuk mengukuhkan ekonomi kitaran di Seberang Perai dengan menggunakan approach. Program diteruskan lagi dengan ucapan perasmian oleh Datuk Bandar Seberang Perai yang berbahagia Datuk Haji Badrul Amin bin Abdul Hamid. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, sekali saya berasmikan program Kitaran Ekonomi Seberang Perai. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Semasa ucapan, Datuk Bandar juga menyeru agar semua pihak dapat berganding bahu untuk menjadikan Seberang Perai ini sebagai model ekonomi kitaran yang berjaya di Malaysia. Selain dapat menjadikannya sebagai satu langkah penting ke arah pembangunan mampan dan komuniti rendah kabel. Program Ekonomi Kitaran Seberang Perai ini juga dapat melibatkan penyertaan kanak-kanak bagi murid tahun 4, 5 dan 6 dalam aktiviti berkumpulan We Are The World oleh Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI. Program yang berkonsepkan didik dan hibur, bermain sambil menghargai alam sekitar yang dibimbing oleh fasilitator yang berpengalaman. Selain terdapat juga pameran dan perkongsian oleh Universiti Sains Malaysia USM, Bengkel Upcycling dan Black Soldier Fly. Pameran oleh Pertubuhan Ikram Malaysia. Pameran oleh Penang Inshore Fisherman Welfare Association PIFWA. Pameran oleh Malaysia Nature Society MNS. Pameran oleh Pertubuhan Kelestarian Ekosistem Alam NES. Pameran oleh Green Hero. Dan pameran oleh Jabatan Perkhidmatan Perbandaran Majlis Bandaraya Seberang Perai. 15 hari bulan Jun, kami berada di Dewan Orang Ramai Juru Sungai Semilang. Datanglah beramai-ramai untuk mempelajari tentang hutan upaya dan selamatkan alam sekitar. Saya ingin mengajak tuan-tuan dan puan-puan sekalian untuk sama-sama bersama kami program komuniti untuk bengkel kita semula kreatif. Kita akan lihat bagaimana kita nak menaik taraf pakaian terpakai menghasilkan produk baru. 5 Julai dan juga 12 Julai di khas collection curtain pada program bersama. Kami akan berada di Dewan Air Melintas Tasik Berogor daripada pukul 9 pagi hingga 1 petang pada 21 Jun dan juga 28 Jun. Mungkin pada 28 Jun 2025 yang akan datang, kami akan mengajukan khusus siri 3 teknik peternakan butterfly di Eco Bio Farm Penaga Kepala Batas pada jam 9 pagi hinggalah 1 petang. Program Kitaran Ekonomi Seberang Perai yang diadakan di Masjid Al-Rashidin Nibong Tebai ini adalah sebahagian daripada program yang disertai oleh penerima Geran Pekan Seberang Perai oleh Ting City, yang juga merupakan program Levelling Up Seberang Perai yang bertujuan untuk menghidupkan serta memberikan nafas baru kepada pekan kecil dan kawasan kejiranan di Seberang Perai.